Korang rasa beg yang mana satu yang sesuai? Kita ada pelbagai design multifunctional bag. Bag ni dia ada luggage handle dan roda yang sangat kuat. Boleh pusing 360 darjah. Selain itu boleh jadi luggage, hand carry dan jadi backpack. Nak pasang pun senang. Ruang pun sangat besar. Ada poket kiri, kanan, ada front pocket dan boleh tengok kucing dekat bahagian depan. Ni pula 3-in-1 travel bag. Boleh jadi backpack, pegang dan boleh tarik. Bag ni ada tempat pengenderaan dia banyak tau. Space pun sangat besar. Boleh jadi little box bila emergency. Dia pun ada banyak zip. Boleh open sini, sini dan tutup. Hehe, lepas tu wala. Ni pun multifunctional bag tau. Dia boleh pusing 360 darjah. Boleh carry, jadikan backpack, pegang dan pasang pun sangat senang. Dia pun ada tempat untuk kucing tengok dari dalam. Banyak tempat simpan barang. Sini, sini. Pun boleh buka bahagian tepi dan boleh lipatkan dan button. Depan pun berzip, boleh buka. Belakang pun sama. Smartpack pun ada backpack tau. Ni dia backpack carrier. Depan dia ada zip tau, boleh open. Tempat sangkut untuk latch pun ada. Zip kiri pun boleh buka. Tempat letak barang dekat depan, tepi dan juga zip bahagian bawah untuk keluarkan kucing. Next, kita ada portable large backpack. Ada banyak tempat simpan barang dekat sini dan sini. Boleh unzip bahagian depan, boleh lipat dan button bahagian tepi. Boleh unzip bahagian belakang bag untuk bagi kucing tidur lebih selesa. Dan boleh unzip kiri dan kanan untuk keluarkan kucing. Ni dia cooling fan backpack. Ada cooling fan jadi kucing tak panas dekat dalam. Bunyi pun tak kuat. Ada ventilation holes and tinted window supaya kucing tak panas. And unzip bag untuk bagi kucing keluar. Inilah dia Smartpack stroller. Kita ada multifunctional stroller. Ada poket depan, bawah pun ada tempat simpan barang tau. Dan boleh letak kucing juga. Boleh unzip depan, unlock canopy, unzip canopy. Boleh adjust handlebar. Ada brake system. Dan nak pasang pun sangat mudah. Ni pun salah satu kit stroller kita. Sangat mudah untuk pasang. Hanya sekali tarik je. Boleh unlock canopy dan unzip canopy. Boleh tinggikan atau rendahkan ikut ketinggian owner. Ada poket depan dan bawah pun boleh simpan barang dan letak kucing. Jadi, jom dapatkan beg Smartpack hari ini. Bye-bye! Smart Pets, Smart Life.